Norkiria. Tu nama tu aku bagi masa aku dilahirkan. Tapi orang semua panggil aku No. Okey kan? Tak ada lagi orang panggil aku Yes. Yes! Tak ada lagi. Perempuan-perempuan ini adalah idola aku. Bagaimana dan macam mana aku nak jadi cantik dan bergaya macam diorang. Manlah tahu kan, satu hari nanti aku akan jadi popular dan ramai lelaki syok kat aku. Seronoknya. Jap. Tapi sejak akhir-akhir ni, aku dah tak cinta dengan satu mamat dekat tempat kerja aku, babe. Kita orang ni kan, sama-sama menjalankan projek pengiklanan yang syarikat aku buat tu. Pasal dia ni jugalah aku selalu kena marah dengan bos dan diketawakan oleh kawan-kawan sekerja aku yang lain. Yelah, apa taknya? Sebab aku selalu pula terbangang ke si mamat ni. Asal aku nampak dia je, kepala otak aku ni dah melayang barangkan dia. Inilah dia mamat tu. Nama dia Rosti. Malulah. Macam dapat hantu je. Pakai baju buta depan korang, kenapa? Hantu. Apa? Yang kau make up macam badut ni kenapa? Dah lah tu. Baju dia macam perempuan zaman Jepun dah aku tengok. Engkau je macam pasang aku, Aku ngantuk ni, tak cukup tidur ni. Engkau bangun awal sangat hari ni tu kenapa? Inilah dia kawan baik aku, Ida. Dia ni model. Tapi mulut tak censored langsung. Sekarang ni baru pukul 6. Kita masuk kerja pukul 9. Setahu aku, mana ada orang buat overtime sebelum start kerja? Ini before time. Mestilah dah. Sebabnya hari ni aku nak cuba tarik perhatian si mamat tu. Manalah tahu kok dia syok kat aku. Tak ada maknanya. Tante sama bapak dia yang kena tengok dia dekat ICU tau. Kau cakap baik Kau koknya sengat mulut kau kerja kan? Orang kau tahu. Semua hidup tau kau tak boleh nak pergi buat modeling show. Dah. Lebih baik kau pergi cepat. Kita orang ni pula ada satu penyakit. Cepatlah! Oi. Cepat sikit, cepat! 1, 2, 1. 2, 3, 4. 1. Cepat! 2, 3. Itulah dia penyakit kita orang. Tapi Ida ni bila depan orang, maintain, babe. Aku bagi satu amaran kat korang. Kalau lagi sekali aku lalu sini, esok ke lusa nampak kawan kat sini, aku ajar kawan cukup-cukup. Aku dah cakap berhari-hari dah.
Jangan main dekat tepi jalan ni. Mak bapak kau tak marah ke? Ha? Aku nak tanya kau ni. Kau tak pergi sekolah? Kita orang sekolah petang, bang. Mak bapak kita semua sibuk. Dia tak kisah pun kita pergi mana-mana pun. Janji tak kacau orang. La Allah, macam mana boleh macam tu? Kalau mak bapak kau orang sibuk pun, kau orang kena tolong kat rumah. Tolong basuh pinggan ke, basuh kereta ke. Ini main tepi jalan, nanti kalau kena langgar kau, siapa yang susah? Mak bapak kau juga yang susah kan? Nyesal kemudian, Haji? Ya. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, jangan elok Menyesal dulu tak kisah. Kalau menyesal nanti, siapa yang susah? Sekali lagi aku nampak kau orang main kat sini, aku panggil polis. Polis! Ya. Alah, mana bas ni dah? Lama dah nunggu ni. Bengah kau begininya. Nak datang macam mana? Dah kita sampai awal sangat. Kau tahu tak? Selamat pagi, Ana. Pinjam pen? Seram. Appointment saya yang pukul 2 tu tolong cancelkan Duri ranjau dalam bercinta lumrah dunia. Sayang menyayang, cinta dikenal, perasaan menjadi rindu. Oh, lihatlah diriku yang kehilangan. Tanpa kasihmu sayang, siapalah aku. Ya Allah, apa hal berabuk ni nak? Kotor sangat nak cleaner mana nak cleaner? Nak cleaner mana nak? Kenapa ni gini gayanya nak? Ya Allah, kotornya nak. Kau ni tak patut biar begitu je nak. Kotor sangat lah nak. Bila saya dapat keluar dengan awak ni, Ana? Banyak kali dah saya mengajak. Selamat tengah hari. Cik Rosli ada? Jawab Cik Rosli ujung sana. Ujung Nak sana. saya temankan? Tak apa, terima kasih. Hi, how are you? Hacum lah, apa lah, geng? Tu berhenti, baik. Buka lah, apa ni? Apa ni kau? Apa ni untuk Todi? Bukan Todi untuk body. Apa nama kau, ha? Aku lupa lah. Tan. Apa ni? Apa ni? Apa? Apa yang nak bagi ni? Cik Rosli, ini kertas kerja yang saya siapkan semalam.
Saya minta maaf. Tak apa. No? Terima kasih. कुछ होता है Aku malu dah. Aku malu. Aku tak tahu nak buat macam mana dah. Semua kawan Nina aku depan dia. Mana aku nak letak muka aku ni dah. Kat situ lah. Kat mana lagi? Betul-betul dia handsome. Dia langsung tak pandang aku dah. Kau sabarlah, Nok. Kau kena usaha sungguh-sungguh kalau kau nakkan Mamat tu. Jangan apa dah. Perempuan tu cantik. Perempuan tu ada kelas dah. Perempuan tu pandai bergaya. Perempuan tu pandai bercakap. Aku tak pandai bergaya. Aku tak lawa. Aku buruk. Aku kasar dah. Memang tak dapat dinafikan lagi. Ida, aku sedar aku ni siapa dah. Walaupun aku dah jumpa buat diri aku. Aku bangun pukul 4 pagi. Aku make up cantik-cantik. Aku pilih baju lawa-lawa. Tapi aku tetap tak dapat pikat dia dah. Sia-sia je kau bangun pagi-pagi. Tak cukup tidur. Dah nasihat sungguh-sungguh. Tak nampak apa beza pun. Malah lagi teruk macam kartun Disneyland. Kenapa lah aku dapat kahwin kau ni dah? Aku tu sekarang aku lagi sedih daripada tadi kau tu dah. Kalau mama tahu aku pun aku tak sakit dia sekarang. Nak buat macam mana tu? Dah nasib kau. Sakitnya aku. Jumpa tak ketai tu mana? No? Ikut saya ke pejabat kejap. Cik Rosli tak apa-apa ke? Saya tak sihat lah hari ni. Pening kepala macam kena cucuk jarum pula ni. Cik Rosli nak saya tolong pijatkan ke? Tak payah. Ni saya nak minta tolong awak periksa data dalam komputer saya. Pasal projek untuk meeting besok. Tally tak dengan kertas kerja yang awak buat untuk saya semalam? Kalau boleh saya nak berehat kejap. Boleh kan? Tak apa. Cik Rosli berehat berehat. No? Awak duduk situ kan? Saya duduk sini. Awak tak duduk sini dengan saya kan?
Bunyi apa tu? Bau telur. Fia! Apa dah kena? Kau tengok muka dia macam camping kau. Apa cik rasa dia buat dengan dia? Ah!
Apalah korang ni macam kartun lah korang ni. Kau lah kartun. Okey, minum. Kau minum dulu. Kau minum dulu. Mak aku mengucap. Aku cakap, asal kau minum air aku? Asal kau minum air aku? Awas. Bek. Joy. Ya. Aku letih lah, weh. Apa? Bang, selamat datang ke warung Salma. Ya. Nak minum apa? Saya nak teh tarik. Teh tarik. Dia tarik tak? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Apanya? Makan. Makan saya nak mi sup. Okey, mi kasih kembang, daging lebih sikit, sayur fish ball ada? Tak ingat abang. Okey, kalau ada nak 4 biji, tahu kalau ada setengah. Tapi kuah biar panas lah. Mi kembang. Itu je. Abang tulis abang. Astagfirullahalazim, buta huruf. Apa budak ni? Mi goreng yang abang cakap tadi. Besok kejap abang tulis ni. Akak ni dah order dah? Belum. Nasi goreng belacan. Nasi goreng dah 30. Okey, dah. Diet. Alhamdulillah kurang duit tu. Okey, nak. Tu je bang. Okey, nasi bang. Jangan lupa makan ubat tu. InsyaAllah bang. Joy. Agaknya kau ni dah lama tak kena pelempang tau. Kau nak rasa ke hari ni? Mek tu ni hari ni garangnya. Takut. Tolong. Takut. Korang ceritalah. No, dah. Ceritalah kat aku. Apasal aku tengok korang ni macam bad mood je. Apasal? Engkau jangan mamai dengan kita orang hari ni. Engkau letak kita orang lepas singa pun singa merajuk lari tau. Dia frust sebab kita tak takut dengan dia. Dia balik yang takut dengan kita orang. Okey. Korang ceritalah kat aku. Bad mood je aku tengok. Cakap lah apa? Apa? Okey. Dah. Apa? Ceritalah kat aku. Manalah tahu aku boleh tolong ke apa. Asal kau kena buang kerja ke apa? Kau tak percaya kat aku ke? Kan macam tu lah, macam ni cerita dia. Macam ni. Sino ni. Sabar. Itulah yang sebenar-benarnya dan itulah ceritanya. Aku sekarang ni tak tahu macam mana nak jadi cantik macam perempuan tu. Besok korang setengah hari kerja kan? Okey. Besok korang ikut aku. Kita pergi jumpa Mariono Brothers. Mariono? Joy, kau biar betul-betul Joy. Ini ke tempatnya. Kau cuba tengok ni, Alfa hijau. Dah tu pula pintu bertutup. Lah Joy. Aku tengok lain macam ni tempat ni. Kau nak kereta kat kita orang Apa ni? Kecoh lah korang ni. Maka kejap lah. Cepat dah. Maslah. Betul lah ni. Kata alamat dia kan betul. Engkau ni kayak yo-yo je, kau tahu tak? Beria je cakap macam pernah datang kat sini 100 kali. Sudah tu pula naik taksi datang sini sampai setengah jam. Baru jumpa bangunan sini. Asyik sesat aja. Membazir di taman taksi je tu tak? Ayolah, untung tau kita naik taksi daripada jalan kaki. Kita kan dah sampai. Kau buka pintu. Aku pula.
Ha. Kejap. Aku takut. Aku rasa kita dah salah langkah ni weh. Jomlah kita balik. Kau tengoklah aku ni. Aku tak yakin sebab aku memang tak boleh diubah langsung dah. Oh, gila dia ni kecoh lah. Noh, kau dengar sini. Kau kena cuba try test. Kalau kau macam ni bukan aku. Mak bapak, mamak tu lalat berbenci kau tu. Benda daripada hidung kau masuk je lah. No. Kau jangan takut. Kalau kau nakkan mamat tu, kau kena jumpa penulis image tu. Dia tahulah nak adjust kau macam mana. Mana dah tahu nanti kau cantik macam aku ke. Betul dah. Aku mesti menang kali ni. Yes. Dan aku mesti dapatkan lelaki idaman aku tu. Bagus. Kalau macam tu, mari kita teruskan video kita. Merdeka! Boleh saya bantu? Mengantuk ke? Aku rasa kita ni salah tempat lah dah. Sebabnya kan, aku tengok Minah tadi tu macam, kata tempat ni tempat membentukkan image. Tapi dia langsung tak ada image dah. Aku takut lah dah jadi macam dia. Sekarang lari buah hati aku, Kang. Marilah kita balik. Kau Nino, agaknya perempuan tu tak ikut pantai larang yang diorang bagi kot. Tu yang termakan sumpah tu. Kau janganlah takut. Itu okeynya. No. Sinilah. Kau tengok ni. Pertandingan kecantikan dan image. Okeylah dia suka hati daripada tak dapat apa. Banyak lagi piala. Kau ni. Pertandingan kecantikan dan image Hadiah Sagwati tahun 2004. Yalah, kalau kau nak cantik, body slim, kenalah kuat bersukan. Habis sukan karung guni ni untuk apa pula? Kau kan model. Kau nak tanya aku buat apa? Aku model mana ada main karung? Aku rasa macam kalau pita boleh tandas. Manalah aku tahu? Ni bukannya rumah aku, tanya tandas kat aku pula. Mana kot? Mana? Sana tu. Sana tu. Mana? Engkau lain kali kalau aku tunjuk kau tengok. Mana aku perasan? Aku tengok kaki kau je. Entahlah kau ni Joey. Kalau orang tu tengok kaki, kau tunjuklah dengan kaki. Astagfirullahaladzim. Jennifer Lopez terkilan tak dapat sikat rambut Joey. Bos, ini klien kita. Lain. Hai. Hoi, saya Mario. Saya Mariono. Kami Mariono Brothers. Mana satu ni, Brodo ke Brodes? Samalah. Kenan ni. Hello. Hola. Kami menetap di London.
Selama 2 tahun kami bekerja di hotel sebagai cleaner. Kami belajar dengan orang-orang yang lalu lalang dan kami kembali ke tanah air dengan ilmu. That's right. Kalau setakat kamu 2 orang, kami rasa lebih kurang 2 tahun kamu boleh dibentuk. Lamanya. Hilang akal kau. Bukan kita orang. Siapa dia? Tuan. Ya Allah. Ini? Kencing manis aku. Kau? Iyalah. Ini kawan awak? Dia. Ni tirek ke Godzilla ke E.T. ni? Ini banyak nak kena repair ni kan? Banyak ni. Agak-agak berapa lama ni? Oh, teruk kalau model setengah bergeraknya ni memang teruk. Banyak nak kena repair ni. Ini? Rasa sampai tahun Arnab. InsyaAllah dah siap. Itu lama sangat. Lama? I boleh buat setahun je. Setahun? Okey. Okey, 2 tahun. 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu? Apa kau ingat basikal lagi nak repair macam ni? Bajet cantik. Bajet. Okey, boleh. No problem. Siap kau aku upgrade kau nanti. Klien kena jaga. Jaga ya. Siap kau. Soya Betty aku tukar jadi soya bean. Cik Rosdi. Saya nak minta cuti 2 minggu. Sebabnya saya ada hal emergency. Minta boleh approvekan surat ni. Tolonglah. Kenapa tak serah kat ayah saya je? Alah bos sibuk hari ni. Lagipun last minute macam ni, mana dia kasih? Mood dia tak bagus Cik Rosdi. Boleh Penting sangat ke cuti ni? Ini soal masa depan saya ni. Sekarang ni awak tunjuk macam mana awak jalan ke sana, kemudian awak patah balik. Lepas tu patah balik sana, okey? Cuba tengok macam mana. Apa teruk sangat tu? Bukan begitulah. Gaya seorang wanita lah. Cuba lagi sekali. Lembut sikit. Salah lah. Kau duduk di sini. Mari sini tengok, ya. Orang lain kali, lembutkan pinggang. Alright. Kemudian jalan narik nafas. Begitu. Nampak kan? Kalau lembut tu, orang tengok pun berkenan. Faham? Oi. Bawa lah. Hei, astagfirullahaladzim. Saya tak cukup sifat ni. Kabret, terus sini kau. Jahanam kata aku. Ni, cara dia penting. Kita nak masuk pun kena sopan. Masuk. Buka pintu. Buka. Masuk. Pak. Ni. Baru betul. Start. Lupa tutup pintu. Pin. Tepilah, tepi. Sorry. Kerbau lintas jalan. Pin. Apa ni sekodeng ni? Faham? Parah sekali. Ni buka dulu. Plak. Kepit. Astagfirullahaladzim. Apa nak buat macam mana lagi kau ni? Ni. Kau bawa kapal selam je lah. Macam ni. Bawa balik kunci kita aku. Malas sekarang. Ya, Cuba lagi. Cuba lagi. Boleh. Custard betul je kan? Encik Maria apa khabar? Dah makan ke belum? Sama je. Dah, tak ada beza pun. Kau ni tak kontra langsung lah prediction betul. Sabarlah. Sabar, pergi duduk sabarlah. Baca lagi. Cuba. Kau jangan gelakkan orang nanti orang malu belajar. Aku dah letih lah ajar budak Kau ni. letih, aku lagi letih. Masa nak makan je biskut ni. Fraz ada. Aku memang tak ada harapan dengan Mamat tu. Sabarlah, No. Kau janganlah cakap macam tu. Aku pun Fraz juga. Kau benda kau orang fras ni. Kau ni cepat mengalah.
Kan kita ada 3 hari lagi kan sebelum cuti kau habis. Kerja lebih sikit lah. Kau ni cakap senang je, Joey. Kerja lebih sikit apa? Sino ni sampai tak sempat makan, kau tahu. Ha? Tidur pun 2-3 jam je sehari. Nak kerja lebih sikit apa? Siapa suruh dia tak makan? Siapa suruh dia tak tidur? Dah lah. Jangan lepas aku pula kau orang nak gaduh. Aku dah tahu dah, babe. Aku memang takkan dapat Muhammad tu. Aku tahu. Ini satu lagi. Dah habis nak mengalah je. No, kau dengar sini. Kita ni kawan dah lama kan? Aku kenal kau pun dulu tak ada kau lembik macam ni. Kau kalau nak mamat tu, kau kena betul-betul. Barulah kau boleh rampas daripada perempuan tu. No. Tak payah makan dan tidur langsung pun tak apa. Janji kau berjaya, okey? Kau nak suruh dia mati ke apa? Kau ni kenapa? Apa aku cakap semua salah? Habis kau tak bagi dia makan, tak bagi dia mati apa budak ni? Aku pun pening aku cakap dengan korang ni. Apa Syu? Mina tu lalu lah. Mina tu datang. Hai, lalu je. Mina mana? Apa lah kau ni? Janganlah Mina tu dekat belakang aku. Kau tahu tak? Ha? Mana? Belakang tu. Belakang. Apa pergi tutup muka tu? Pahala bukannya kena engkau. Bodoh. Betul tak? Kau ni. Esok jangan lambat, Engkau kena ambil disket akaun tu dalam briefcase dia. Kalau dia bawa briefcase tu macam mana? Dia takkan bawa briefcase dia kalau dia keluar lunch dengan aku. Bodohlah kau ni. Kau ambillah dalam kereta. Kalau briefcase tu dalam kereta, pintu kunci, macam mana nak ambil? Ya Allah, kau ni bengapnya. Macam mana aku nak cakap dengan kau ni, Kau ni kena tulis kot, biar kau faham. Malaslah aku nak cakap dengan kau. Itulah dulu aku nak kau tak nak. Bila perempuan lain senyum aku, kau pula marah. Oi, Joy, dah. Besok tengah hari kau free tak? Besok 9:30 ke morning. Ke morning, you ada appointment dengan Mr. Leong untuk betulkan repair mata kau yang rabun tu. Lepas tu 11:60. 12 kenun. 12 kenun, you ada appointment dengan dentist kali kedua. Tak tahu pernah jadi kau. Ni repair kau punya gigi-gigi yang rongak belah-belah dalam tu, masalah dalaman. Ulat. Ya, ulat dah buat setenggan tu. Yes. Lepas tu 3 kan? 3 lah. Iyalah 3 lah. 1, 2, 3. Okay. Apa ni? Kenapa kau? Dia melata ke? Virus lah. Oh, kalau macam ni kita kena kerja kuat lah. Kerja keras? Ya, kerja keras. Kerasnya aku. Kalau macam ni payah. Kerjakan dia. No. Awak tengok sini betul-betul. Tengok lagi sampai rasa mengantuk. Fikirkan tentang perkara-perkara yang menarik. Kemudian bawa ke alam mimpi dan tidur. Ya, bagus. Sekarang kamu sedang dipukau dan kamu akan menjawab tiap-tiap soalan saya. Siapa nama kamu? Noira binti Ahmad Syafi'i. Jamu'ina. Mariono Susilawati Tinkerbell. Siapa suruh kamu jawab? Sorry. Baiklah, sekarang saya nak tahu. Kenapa kamu melata? Sebab terkena badi selalu kacau orang melata. Dari kecil, keturunan. Enggak tahu, Om. Kenapa sih? Sorry. Baiklah. Sekarang ini, mulai saat ini kamu tidak akan melata lagi. Dan kamu akan menghadapi kehidupan yang baru selepas kamu mendengar bunyi ini. 1, 2, 3.
Halo? Halo? Aku. Sekarang aku dekat ni tau, depan restoran Blue Dragon. Mamat Noh tu dengan perempuan tu ada kat dalam. Cepatlah kau orang datang. Aku tak tahu nak buat apa ni. Okey. Aku datang sekarang. No, cepat dong. Kita kena pergi restoran Dragon. Diorang ada kat sana sekarang ni. Nanti dulu, bertenang. Kenapa kelang kabut ni? Kelas kita belum habis lah. Cik Mario, kita orang kena pergi selamatkan nyawa seseorang. Nyawa dia dalam bahaya. Itu pun kami tak pasti. Nanti buah hati dia mati. Oh, jadi awak memang sayangkan dia lah. Habis, dia? Tak. Dia syok kat perempuan lain. Perempuan tu jahat pula tu. Dia tu nak kenakan Mamat Sino ni. Tu pasal kita nak pergi sekarang. Oh, kalau begitu, mari kami hantarkan kamu ke sana. Terima kasih, Cik Mario. Okey, jom balik. Jom, inai, mak ipung ada balik. Mari kita pergi sana. Ya, sana. Jom. Yang mana satu? Itu yang baju hitam tu. Yang pakai tie. Ya. Ada orang tak? Hello? Ada orang tak? Woi! Nampak tu? Orang tu suri barang kat situ. Apa ni? Apa korang tangkap aku? Apa? Kau ingat kita tak tahu yang kau ni berpakat dengan Cik Nadia nak kena ke Cik Rosdi kan? Jawab. Nadia mana satu pula ni? Berlakon. Tipu Kau jangan membuat onar di sini Banyak gambar besar aku takut. Kau nak curi kata Rosdi ni betul tak? Mana ada aku nak curi? Aku cuba korek-korek pintu tu, tapi pintu tu tak terbuka. Barang tu ada kat dalam lagi. Mana ada aku curi? Kau korek?
Oh, betul lah kau nak curi ni? Sepatutnya memanglah aku nak curi barang yang ada dalam kereta tu. Tapi aku cuba korek-korek pintu tu, pintu ni tak terbuka. Barang tu ada dalam kereta, maknanya aku tak curilah. Yang kau orang tangkap aku, apa pasal? Apa pasal? Hello, niat dah ada tau. Cuma nasib je tak ada. Kau kira tak salah ke tu, ha? Jawab. Jangan. Apa ni? Siapa ni? Nanti kau. Apa hal kau orang tangkap aku ni? Oh, tanya Puan. Kamu main dengan dia. Dah buat tanya orang pula Puan. Orang pun tau. No. Apa yang kecoh-kecoh ni? Tak ada lah Cik Rosli. Dia ni jahat ni Cik Rosli. Kalau nak tahu dia ni lah. Ni nak cuba curi diskar akaun Cik Rosli kat dalam kereta tu. Maksud awak dia ni pencuri? Ya, memang dia ni memang pencuri kan. Tadi kan, dia kan dia nak curi kan? Alah, apa? Dia nak curi diskar Cik Rosli yang ada kat dalam kereta tu. Yalah, yang itulah aku nak cakap. Dia ni. Dia ni adalah orang suruhan Cik Nadia ni. Dia cuba nak buka pintu kereta awak. Nak buka ke dah buka? Saya pun tak tahulah. Tapi dia ni lah. Ni. Ya. Ni. Yang, you all jangan nak pandai-pandai tau, nak tuduh sebarang tau. You kata I upah dia. Mungkin dia buat tak kenal. Hello. Apa kau ingat kau buta ke tak nampak kau jumpa dia ni kat warung tu apa? Jawab. Warung? Nadia pergi warung? Alah. Pergi warung ke? You tahu I kan? Betul ke ni? Kenapa? You tak percaya betul. Betul you tak percaya ke, Rose? Cik Rosli, sebenarnya No dan rakannya adalah niat baik ingin membantu Cik Rosli. Karena dia tahu niat buruk Nadia dan juga lelaki ini nak merosakkan Cik Rosli. Ni penduduk asing mana pula yang menyampur ni? Awak kata Lulu nak percaya punya pasal lah. Awak tak heran tau. Cakap bebek sikit. Wah, brutal. Dan. Sudah. Saya tak nak dengar lagi cerita mengarut ni. No. Awak ni dah melampau tau. Cuba cermin sikit muka tu. Kalau muka dah tak cantik, perangai tu biarlah elok sikit. Awak minta emergency leave kan? Pasal awak dah dekat sini. Awak nak perangkap saya supaya saya jatuh cinta dengan awak. Jangan mimpi lah. Takkan jadi. Sekarang ni saya nak awak minta maaf dengan Nadia. Cepat. Saya nak awak minta maaf dengan dia. Cepat. Jangan dong. Saya minta maaf. Lain kali, kenakan orang lagi. Dan tahu awak kot yang upah dia. Macam mana dia tak boleh kenal aku? Kau tahu aku siapa Sudahlah tu, pukul 4 pagi dah ni. No. Sudahlah tu. Tengok, asyik ni pun kau tak jamal-jamal lagi. Tak baik tu tahu tak, no? Rezeki ni merajuk dia. Oh.
Semua pasal kau lah ni, Rofi. Segalanya telah berkubur, hatiku kau hancur, bagai kaca-kaca yang terkabur. Akan ku rangi dengan semangat jati di hati. Lupakan segala yang pernah berkata. Masuk. Hei, kenapa dengan kau ni? Apa suruh sikit ada? Entah. Hei, mana Noh? Ada? Kat belakang.มันรักแท้แต่เธอจริงๆเธอรักจริงนะนอนยังแอบละเมอเพ้อถึงเธอฉันเพ้อถึงเธอเจ้าคนปรุงคนสัญญาณเจ้าถ้าพี่หลอกขอให้พี่ตายสาบานในพี่ฟ้าผ่านโอ้ไอวนลายโอ้ไอวนล่ากี่ตัวเบเบ้กี่ตัวปาลาลากี่ตัวเบเบ้กี่ตัวปาลาลากี่ตัวเบเบ้กี่ตัวปาลาลากี่ตัวเบเบ้ดูสกรรมบ่ลวงหลอกหักเจ้าพลวันบ่กลิ่นบ่กรอกหักนักเหือไผ่หักจัดนักแม่เอ๋ยกำลวงอายอย่างน้ำไหลเจียวต้องไปอยากของเขียวคนลายใจกุจีป่าด้านดีก็มีหื้อหนักน้ำจะยากจะได้กุมใจแต่ขี้จุ๊บเบเบ้ขี้จุ๊บตาลาลาขี้จุ๊บเบเบ้ขี้จุ๊บตาลาลาขี้จุ๊บเบเบ้ขี้จุ๊บตาลาลาขี้จุ๊บเบเบ้แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืนอยู่แล้วขยับมาใกล้ๆแฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมโอ้แม่ยอดชูแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้ๆแฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมโอ้แม่ยอดชูพี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แรงไปเรื่อยมีเม็ดเป็นพบกันจริงแต่พี่เป็นคนไม่ขี้วอกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวถ้าไม่เชื่อไปดูเสื้อกี่ริงถ้าไม่จริงไปดูริงกี่เสื้อพี่ไม่ต้องมาอ้างลิงอ้างเสื้อหรอกไม่ต้องอ้างเสื้ออ้างลิงแต่หลักกันจริงก็เล่นให้มันฉับๆพี่ตะพี่เชื่อพี่เดินนองเอ้ยมันร้อยมากเลยเนอะขี้ฮกเบเบ้ขี้ฮกตาลาลาขี้ฮก Tak baik tau you cakap macam tu. Dia pun manusia juga. Bukan apa. I memang dah lama meluat tengok muka dia. Ayah I ambil dia pun pasal dia bagus, dia rajin. Kalau tidak dah lama dah I suruh ayah I tu buang dia. Tak lalu I tengok muka dia. Kalau you buang dia, siapa nak tolong you yang? Tahan ajalah. I bukan apa, I suka dia kerja kat sini. Senang I nak bully dia. Ni, seminggu dia cuti ni, banyak kerja I yang pending tau.
Itulah you. You tengok dia je seorang yang boleh tolong you. I ni langsung you tak pandang. Takkan I nak suruh you buat kerja I. Kerja you pun banyak ke pejabat tu kan? Kan tak terbuat pula. Ayah you pun garang juga kan? Sayang, daddy I buat bisnes sama macam mana daddy you buat bisnes. Okey, kalau I tolong you mesti dia suka. Serius, serius. Okey, if you insist, I akan perah tenaga you cukup-cukup. Okey. Petang karang I datang. You just leave your computer password. Then I can settlekan everything. Okey. I can. Okay, bye. Cik Nadia. Takkan tak kenal saya? Kan Cik Nadia upah saya suruh curi disket dalam kereta Cik Rosdi. Awak ni siapa ni? Awak ni siapa ni? Saya Halim. Halim. Takkan Cik Nadia tak kenal? Masa kita jumpa kat warung tu, belum sempat saya nak tanya apa-apa, Cik Nadia dah belah dah. Excuse me. Saya tak kenal pun muka awak. Dan saya tak perlu upah orang untuk buat jahat, okey? Dan untuk pengetahuan awak, saya tak makan kat warung-warung ni. Saya tak main, okey? Aku ni salah orang ke? Okey. Okey. Ini orang dia, you tengok dia punya rambut, macam mana kita nak bagikan dia cantik, alright? Okey. Tengok tu. Sudah berubah. Kan cantik kan? Cantik ke? Betul ke? Cantik kan? Macam aku. Bagus awak. Pandai awak ubah dia kan? Inilah wanita yang tulen. Bukan macam dia. Aku tengok Cik Rosdi bad mood je hari ni. Seram lah. Tak pernah-pernah. Lah. Dah semalam tak balik tau. Entah apa yang dia buat kat dalam bilik dia tu. Tapi aku dengar kan, ada kesilapan tentang data-data dalam komputer dia. Aku dengar lagi disket akaun ni pun hilang ke? Tak siapa main kerja ni. Kau kat siapa? Aku rasakan ini mesti ada kena-mengena dengan Cik Nadia tau. No mana? Cuti dia dah habis kan? Belum sampai Cik Rosdi. Macam mana boleh tak sampai? Banyak lagi kerja tak selesai. Dia tak tahu ke? Tak apalah, kalau dia sampai nanti suruh dia masuk dalam bilik saya. Apalah Cik Rosdi tu? Nak buat halangan kita pula. Gila ke apa dia tu? Cino yang buat halangan kita pula nak bising-bising. Tak. Masa kerja belum start lagi dah nak mengarut. Apa masalah dia? Kau tahu ke? Tak tahulah apa masalah dia. Selamat pagi, Cik. Nak jumpa siapa? Wow.
Bendanya kurang ni. Nak jumpa siapa-apa. Aku kan masih kerja kat sini lagi. No ni. Apa dah jadi? Baru 2 minggu cuti, dah jadi orang lain? Plastik surgery ke? Apalah korang ni. No. Hari ni, Encik Rosdi kau baik tau. Nak jumpa kau. Ya ke? Sekarang? Sekarang juga. Itu kan. Masuklah. Encik Rosdi, cari saya ke? No. Wow. Awak nampak cantik, No. Saya tak sangka. Diorang kata Encik Rosdi cari saya. Saya ada masalah ni. Saya pun tak faham kenapa. Kenapa detail-detail fail projek usaha sama kita boleh terpadam. Lepas tu akaun pun kucak-kacir. Tapi Encik Rosdi save dalam disket kan? Itulah dia. Saya sendiri pun geram ni. Disket tu pun tak tahu pergi mana. Nino, saya nak minta tolong awak. Tolong periksakan fail-fail projek usaha sama tu. Lepas tu rekodkan balik. Saya letih sangat. Dari semalam saya tak tidur ni. Tak apalah. Kalau macam tu, Encik Rosdi balik dulu, berehat. Saya cuba buatlah apa yang patut. Awak baik hati, Noh. Saya minta maaf apa yang jadi hari tu. Apa yang awak cakap pasal Nadia. Encik Rosdi, kalau tak ada apa-apa, saya keluar dulu. Awak guna je lah bilik ni. Tak apalah. Saya takut kalau Encik Rosdi tak selesa. Lagipun sekarang kukup tambah pening kepala. Saya buat kerja kat meja saya lah ya. Macam mana dia boleh jadi vogue macam tu? No, awak tunggu bas ke? Ada apa Cik Rosdi sampai datang cari saya ke sini? Saya ada hal penting nak bincang dengan awak. Masuklah. Dah tak sempat nak tunggu kat ofis ke? No, masuklah. Saya ada benda nak bincang dengan awak ni. Tak apalah Cik Rosdi. Kita jumpa kerja lah ya. Nanti kalau orang nampak, dia ejek je pula Cik Rosdi. Saya ni kan buruh. Buruk lagi ke kau, No? Kan? Janganlah macam tu, No. Saya ada hal penting nak cakap dengan awak ni. Nanti dalam perjalanan pergi ofis ni, kita bincang, tak apalah Cik Rosdi. Saya takutlah kalau Cik Nadia nampak kita berdua nanti, tak pasal-pasal merajuk pula dia. Kau kata dia dah tak ada apa-apa dengan perempuan tu. Aku ingat lagi semalam. No. Saya minta maaf dengan apa yang terjadi sebelum ni. Saya buta sebab tak percayakan awak pasal Nadia. Mana saya tahu perempuan yang lemah lembut, sopan santun macam tu, tapi ada niat buruk, niat jahat. Cik Rosdi, jangan ingat perempuan yang kasar macam saya jahat, dan yang lembut, yang cantik macam Cik Nadia tu baik. Kadang-kadang yang baik tu lagi berisi dan berpisah daripada yang kita sangka, Cik Rosdi. Sekarang baru saya sedar betapa zalimnya saya sebab menuduh awak yang bukan-bukan. Tapi saya tak ada niat nak melukakan hati awak. Jadi
Tolonglah bagi saya peluang sekali lagi untuk saya tebus segala dosa saya. Maafkan saya, Noh. Sekarang ni awak dah tak kasar lagi macam dulu Jangan-jangan awak pun berbisa tak? Brother, tak kisah ke saya tumpang sekali ni? Apa salahnya? Kawan Noh, kawan saya juga. Di, I ingat Ana bawa petang sikit lah. Banyak kerja yang belum siap lagi untuk meeting esok. Kerja you pun I belum siapkan tau. You ni tak berhabis dengan kerja. Cubalah berehat juga. Alah, kalau kerja tak siap nanti, you juga yang susah, kan? Okeylah. Nanti I temankan you petang ni Ya sayang? Sayang. Aduh. I sakit perut lah. Kita berhenti dekat petrol station kejap Toilet! Penat ke sayang? Bolehlah sikit. Dan nasib badan kena rawat juga. Pelan-pelan lah. Janganlah macam ni. Geli tak nak. Tak nak. Nasihatkan kerja dulu. Kalau bukan ada orang lain, kita berdua je dalam bilik ni. Tak naklah. Tak naklah macam ni, Yo. You sayangkan I kan? Yo, sayang juga. Tapi bukan macam ni cara dia. Kita ada adat. Janganlah macam tu. Tak nak. Yo, tak mau. Ipahal ni! Orang cakap tak nak lah! Apa ni? You I punya tau.
You kena bagi apa yang I nak lah. Di! Sayang, I need to talk to you. Awak tolong keluar sekejap, saya nak cakap dengan dia. Lama pun tak apa, Cik Nadia. Saya dah berhenti. No! No! It's okay, girl. Janganlah sedih-sedih. You dah buat yang terbaik. Kan. Memang jantan betul. Harap muka handsome. Tapi glow Josh. Allah, itu jantan bro. Saya tak kisahlah kan. Sebab dalam dunia ni bukan dia seorang aja lelaki yang ada kan. Macam itulah. Sekarang apa awak nak herankan? Awak sekarang dah cantik tau. 1 pergi 10 datang. Kan. Kau tak payah nak hiraukan Mamat tu. Kalau kau tak ada pun, dia tetap baik dengan Nadia tu. Apa? Kejut adik. Kau pun. Apa ni? Virus. Sibuk. Saya rasa saya tak menyesal sikit pun letak jawatan kat pejabat tu. Sebabnya banyak lagi tawaran lain untuk saya kan. Apa susah-susah sangat? Kau susah-susah sangat. Kau ikut je si perap ni jadi model. Sekarang ni yang penting saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada Mario dan Mariono. Sebab sekarang saya dah faham apa arti hidup tu sebenarnya. Macam itulah. Kami suka, kamu pun suka. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Oh. Apa kejadah kau orang ni berpesta pora ke apa? Kau datang lambat. Dengar aku nak nganga je kat sini. Janji kau apa? Ni kau nak bising-bising ni apa hal lah? Barulah hari ni kau tunggu kita orang lambat sikit dah bising. Udahlah tunggu orang. Tunggu kau nak bising. Udahlah. Kau ni kalau berjumpa tak bertekak tak sah ke? Daripada jauh lagi orang kenal seorang korang ke tak? Ni. Dah lah. Dah. Udah minum dulu. Aku lapar ni cakap dengan kau. Joy tolong order kan? Order. Okay. Kak, cuba datang ke warung Salma. Nak minum apa, nak makan apa, beritahu saya satu-satu. Terima kasih. Tambah ais suam cukupkan 3. Panas. Ais suam. Lan. Fresh orange. 5 Kau ni. Astagfirullah, lamanya tak jumpa kau. Apa kau buat sekarang? Apa kau buat sekarang? Aku boleh syuting. Tu siapa? Member? Ni PA aku. Next week. Kau apa, Beb? Memang tu lawa lah. Ya. Lawa rambut. Ni pakai krim apa ni? Baru tahu. Tencho. Apa je cakap ni? Aku kenalkan kawan ni. Apa dah, weh. Dah, no. Cakap tadi. Islan. Nes. Apa? Bina duduk sini. Jual sini. Duduk.
Sana. Dah okey dah. Tahu. Sana. Sorry I pass ni. Kenapa ni? Kena belasah? Kena belasah lagi lah ni. Tak apa. Sana. Iya ke ni? Kenapa kepak-kepak ni? Sampai early je. Iyalah. Kau kentut kan? Kentut? Derhaka. 2 tahun lah. Sana. Nak ikan kan adik-adik. Ya. Macam lebih kurang. Sorry ikan apa sih? Macam mana kamu nak tengok? Dah tengok. Macam itulah juga. Baiklah, dengan semua girl, memandangkan keadaan kamu ni banyak perkara yang perlu dilakukan. Banyak. Ya, jadi kamu kena mengikuti kursus yang tertentu. Kursus lah, training. Training itu. Okey. Bergantung pada keadaan masing-masing, berapa bulan, berapa tahun, dan berapa cepatnya kamu boleh berubah. Bergantung. Tidak korang kan digantung. Bos, kami ada klien lagi. Klien lagi? Mana? Mana? Itu dia. Ni siapa ni nak training aku ni?